Ayam daging sama harga abang RM6. RM6 saja. Ya, RM6 saja. Mantap. RM6 saja. Yang tofu ni, yang tofu. Tu banyak dah habis lah. Banyak dah habis. Selalunya memang Laku keras, laku keras. Semua habis. Semua sudah habis. Sudah habis. Alhamdulillah. Satu ni RM2 ni. Besar ni RM2 ni. Astagfirullahaladzim. Dahsyat lah daripada ni. Macam mana je kak? Harga dia macam mana? RM3.5. Soda? Yang ni RM3.5. RM3.5. Kopiah? Yang ni 5 biji RM3. 5 biji RM3. Ya, yang basah RM3. Yang ni RM3. Ya. Okey, baik kak, baik. Macam mana je kak? Ya? Macam mana je? Kami cik RM5. Lagi satu? Nak cik apa pun. Hak besar, hak besar? Hak besar 12 biji RM10. 12 biji? RM10. RM10. Jual macam mana? Jual 10. 10? RM10. Macam lah. Campur ah. Lain lah. Ha. Nanti dengan bubur fry RM10. Kalau tulang lain lah. Kalau tulang lain lah. Okey. RM10 pak cik Ya. Campur RM10. Tulang lain. Okey dah. Start lagi boleh. Start lagi. Dia macam mana bang harga dia? Harga dia macam mana? Harga dia ayam daging sama harga abang RM6. RM6 saja. Ya, RM6 saja. Mantap. RM6 saja. Hari-hari macam ni bang. Hari-hari pukul 6.30 kita tutup. Oh, nak saya tutup dah. Habis. Habis. RM6 kan? Ayam daging RM6 sama je. Sama je. Okey. Ayam daging RM6 bang. Special 7. Spesial ada apa? Special ada cheese apa semua. Tambah cheese. Ya. Lepas sultan ada telur, lepas tu ada dia punya ada sosis. Okey. Itu- Sosis tambah lagi. Sosis tu adalah John Singapore. Oh, jangan John Singapura. sultan ada telur hancur tambah cheese. Alright. Ni daging ni ada orang pior ni. Daging satu sama mayonis. Kok belakang. Kok belakang. Ya.
buat tu kita bagi dulu nanti habis kita bagi. Ni daging kau kan tu ni kan? Ya. Tak ada dah. Adik minta maaf habis tu. Oh, habis dah. 6.5. Habis tunggu. Okey. Doi. Macam mana? 1, 2, 3, 5. Ya. 1, 2, 3, 5. Ayak balang. Man ayak balang. Mana yang 1, 2, 3. 3, 5. Okey, satu ni RM2 ni. Yo. Besar ni RM2 ni. RM2. Astagfirullahaladzim. Dahsyat lah dia ni. Satu RM2 geng. 3 RM5 je. Ayam ada 4 jenis. Ada oren, ada biru, ada ni. Mikan. Jagung. Vanilla blue dengan jagung. 3 RM5. 3, 5. Besar paha kan pasti dah. Baik abang baik. Pasang. Tak boleh potong ah. Habis ah. Orang tak lah. Biar. Tadi orang panggil lah. Tadi orang panggil. Ha? Ayam lagi sama kan? Semua RM7 bang eh? Ya. Semua RM7. RM7. Ayam, nasi ayam pun sama, betul pun sama. Ni RM7, ini pun RM7. Okey. Ni tu. Macam mana je kak? Ni RM8, ni RM6. Ya, RM6. Ayam crispy RM6. Ini chicken crispy RM6, tender RM10. Yang ni chicken tender RM10 saja. Ni ayam goreng ah. Habis dah. Ayam goreng habis. Habis dah geng. RM4 habis, RM3 habis, tinggal RM2 sikit. RM1 pun habis. Habis. Macam duit apa dah? Lepas tu saya RM6 lah. Baik. Okey, baik. Kak, ada apa nak promote kak? Yong tofu. Kita ada yong tofu, sotong kangkung ada, yong tofu ada. Berapa dia punya? Terima kasih Zena. Jumpa lagi Raya Mat ya. InsyaAllah. Yong tofu ni yong tofu. Tu banyak dah habis lah. Banyak dah habis. Selalunya memang Laku keras. Semua habis. Semua sudah habis. Sudah habis. Alhamdulillah. Rezeki. Tu nak gunting kan tu? Ya nak. Okey, saya tunggu sekejap. Jadi ni saya bawa kedai langsung. Tak ada. Yang mana ada. Itu yang lain. Tu ikan tu. Ayam dia dapat. Yang tofu seorang je sini. Okey. Cara-cara nak gunting dia. Demo. TikTok lagi ni abang. TikTok dia buka. QR kah?
Kalau hodong berapa? RM4 dah, RM3 dah. Kalau ayam? Ayam 5, 3, 5, 10. 3, 5, 10. Ada 3 jenis ha. Orang mewah yang gunting kan? Yang gunting RM3 dah, RM5 dah, RM10 dah. Sekong berapa? Sekor 26. Kurang setengah 13. Oh, beli ayam lah. Ya orang kuat pada saya ni ni. Nama ni kan jumpa depa dulu. Oh, macam kifi yang ni. Macam kifi. Habis dah karat ada bagi. Habis dah. Lewat. Ya, thank you. Kak tinggal apa lagi? Muai berlauk, laksa, nasi jagung, telur, bungkus. Okey. Untuk muai RM6 saja, nasi jagung pun RM6. Yang ni laksa pun RM6 juga. Semua RM6. Ada berapa bungkus lagi? Habis dah. Okey. Clear kak. Kak, nasi kerabu. Ada 3 bungkus lagi. Ya, 3 je. Sebungkus berapa kak? Tak ada telur masin, ayam 7. Tak ada telur masin dengan ayam 7. Ikan 6. Kalau macam ni? 7. RM7 ya. Oh, tak telur masin. Okey. RM7 saja, geng. Geng, so macam inilah kemeriahan di Bazar Ramadan Padang Serow. So kalau video ni bermanfaat, saya mohon kawan-kawan untuk tekan button like dan yang belum subscribe. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Bazar Padang Serow, geng.